Hi, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so untuk video hari ni Arif nak buat unboxing satu selfie stick yang Arif baru order dekat Shopee. So dah lama gila Arif tak buat YouTube. Sudah hampir 2 bulan tak upload video YouTube. So jomlah kita buat comeback. Korang pun dah nampak ni Arif punya intro baru. Dia macam bagi semangat sikit lah nak buat video macam tu. So insyaAllah lepas ni Arif akan konsisten buat video. So kalau korang baru daripada ni, jangan lupa tekan subscribe and like video ni, okay? Supaya Arif lebih semangat lagi buat video. So dah lama gila tak buat, agak kekok sikit. So jom kita unboxing dulu tripod yang Arif beli ni. So nanti link Arif akan letak dekat description box down below. Korang boleh tengok link kat bawah. So Arif beli tripod ni sebab nanti hari Sabtu ni Arif akan pergi ke Skencan. Arif akan buat vlog nanti Arif pergi sana. And Arif beli tripod ni sebab Arif nak guna nanti dekat sana untuk senang Arif buat konten. Apa yang bagusnya tripod ni Arif tahu, dia tinggi dia 170 cm dengan dia ada 2 lampu. Tu yang buat Arif macam tertarik nak beli. And harga dia pun murah. So nanti korang boleh tengok link yang Arif letak kat bawah tu harga dia berapa. So jom kita try unbox, okay? Let's go. Sini dia guys. Kat bawah dia macam ada lubang sikit, tapi tak apa, masih selamat. So ni dia. Korang nampak tu, ni ada 2 lampu ni. Nanti kita try tengok terang ke tak terang, okay? Dia tulis kat sini Z7. Dia rasa ni mungkin dia punya model. Korang boleh tengok di sini dia punya packaging dia. Dan semua bahasa Cina, ada tak faham. So jom kita try tengok dalam dia pula. Jatuh. Ya. So korang akan dapat dia punya kabel. Kabel ni untuk kita nak cas lampu tu lah, ada cakap tadi tu. Ni dia punya packaging. Wow. Okay. Lepas tu so korang akan dapat dia bentuk dia macam ni. Okay. So jom kita tengok macam mana nak try pakai. Ni first time Arif beli. Oh, tu lampu dia guys. Tapi sekejap, macam terbalik. Sekejap kita try tengok dulu. Oh, okay. Dia punya ni boleh cabut ni guys. Ni korang boleh korang boleh cabut dia. Pindah dia ke depan macam ni lah. Sekejap, try buat dulu. Tu. Lagi satu tak ada bateri lah guys. Kena cas dulu kot. Ada lagi sebelah ni Arif akan cas. Lalu, kenapa tak ada bateri pula ni? Sekejap Arif cas dulu, okay? Sementara kita nak unboxing tu, Arif try cas dulu. Nanti kita try pasang balik lepas dah ada bateri sikit. Kita pakai power bank je. Oh, jadi kalau korang cas dia ada lampu warna merah tu. So, tu. Tapi biar dia cas dulu kejap. Saya rasa sebab dia tak ada bateri. Nanti kita akan tengok balik. Okay, so jom kita try buka yang ni pula. Oh, by the way korang akan dapat dengan dia punya remote ni. Kat situ ada remote. So senang kalau kita nak control dia daripada jauh. Connect dengan bluetooth je. Tapi Arif tak boleh try sebab Arif tengah record video. Nantilah Arif try connect sendiri. Korang akan letak phone korang dekat sini. Sini boleh tutup dengan buka dia. Macam tu. Lepas tu okay, dia boleh adjustable.
So kalau korang letak phone tu, bolehlah ikut berapa besar saiz phone korang tu. Okay. Lepas tu dia pun boleh pusing. Nak macam ni boleh, nak macam ni pun boleh. Senang sikit lah. Daripada tripod ni yang saya pakai sekarang ni, tapi dia leceh sebab susah nak bawa sebab dia berat. So leceh sangat nak bawa. So saya beli yang ni sebab dia memudahkan kerja dia. Sini boleh buka dia. Sekejap lagi lah cepat. Nak try tengok dia punya ni dulu. Panjang dulu. Ni korang just tarik je. Tengok tu. Panjang gila kan. Korang boleh tengok ni kalau tunjuk. Nampak tak? So boleh adjust macam ni lagi. So boleh nak record dia. Dia boleh jadikan monopod juga. Yang best ni tripod ni. So boleh tarik dia panjang macam ni. 170 cm dan lebih kurang tinggi macam Arif dah. So dah cukup memadai. Okay, bagus lah. Yang pencipta tripod ni bagus. Senang sikit. Lepas tu dia pun kalau lepas korang dah lipat dia pun jadi jimat luar. Tu yang bagus tu. Okay, so sekarang kita try buka ni pula. Oh, okay. Kukuh guys. Walaupun dia murah tapi kukuh, okay. Macam nak tunjuk korang. Korang nampak ke? Nampak tak dia punya kestabilan dia tu? Tak macam tripod yang ada beli dulu. Mana Sekejap. Dulu Arif ada selfie stick yang ini tau. Tapi dia ni tak kukuh. Dia tak tahu lah sebab apa. Tapi masih cepat jatuh. Tapi yang ni boleh nampak dia tebal. Nampak dia punya kestabilan dia tu lah. Okay. So nanti senang lah nak rekod apa-apa kan. So sekejap Arif try onkan lampu ni. Korang tengok terang ke tak terang. Ini Arif akan try pasang. Arif harap dah ada bateri. Korang nak pasang dia pun senang je. Korang boleh cabut and charge dia. Lepas ada bateri tu dah penuh, korang just klik je. And dah siap dah. Senang gila. So nanti bila Arif onkan lampu dia, jadi macam ni. Terang juga kan? Daripada tak ada lampu tadi. Macam ni macam gelap kan? So bila Arif onkan lampu dia, nampak tak punya terang tu? Okay lah, daripada tak ada lighting. So dia ada 3 warna juga. Tengok ni. 2, 3. Dia lebih kurang macam ring light tu. Warna putih, warm white dengan warna warm macam tu. Macam tu lah. So ya, saya rasa sangat berbaloi, sangat puas hati gila pilih tripod ni. Memudahkan Arif juga. Okay, senang nak bawa. Korang tengok lepas dah lipat dia. Lipat dia, tarik je macam ni. Dia akan rapat. Dah siap. Macam ni je guys. Sangat-sangat senang nak bawa. Senang kalau ada nak shoot kat mana-mana kan. Tapi masa sekarang ni nak rekod kat luar tu tak ada confident sangat lagi. Tak tahu bila nak datang confident tu. Nak cakap depan orang tu tak ada confident lagi masalah. Korang nak ke Arif try pasang tripod ni dekat sini? Korang tengok sendiri cahaya dia. Arif try lah. Arif try pasang okay kat sini. Korang tengok. Arif try on lampu dia sekali. Ini Arif tak cas penuh tau. Rasa kalau Arif cas penuh mungkin boleh jadi lebih terang lagi. So kita pindah dia. So guys, saya dah siap pasang dah tripod ni. Korang boleh tengok. Saya rasa lagi terang daripada tadi tu. Tadi tak ada lighting kan. Sebab tripod yang Arif yang biasa ni dia tak ada
tak ada lampu pun, and tapi dia okey lah, dia kukuh. Cuma masalah dia berat sangat nak bawa di mana-mana. Macam hari ni boleh dikatakan stabil juga, and saya ada lighting sekali. Sangat puas hati. Okay. So dah, saya rasa tu je lah kita punya vlog hari ni. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share. And kalau korang nak beli tripod ni, boleh tekan link dekat description yang link kat bawah. So tu je lah. Okay. Kita jumpa di next video lagi. Okay. Bye.